Imeh semaya raya. Sunat bagi kita orang semaya raya ni, dia pertama sudah takbiratul ihram. Sebelum daripada nak baca Fatihah, sunat kita bertakbir 7 kali. Allahu Akbar. Antara 7 kali tu sunat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa 7 kali Allahu Akbar, baru baca Fatihah. Naik rakaat yang kedua, takbir daripada sujud tak kira. Nak baca Fatihah sunat takbir pula 5 kali Allahu Akbar. Celah-celah 5 kali tu iaitu 4 kali baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiba-tiba mungkin bayar raya ni setahun 2 kali. Tu imam lagi terlupa galik, nya tak baca. Tak nyetak takbir lagi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Ataupun rakaat kedua naik mari bismillahirrahmanirrahim selalu. Boleh ke tak nak ustaz kelik baca takbir, ataupun kita makmum nak beri jaga pada dia, kata dia terlupa subhanallah, boleh ke tak, sunat ke tak? Jawabnya wallahu alam. Bila imam tinggal hak sunat, tak sunat kita beri jaga tak ada apa. Lepas saja yalah. Yang kedua imam sendiri tu boleh ke tak dia nak ustaz takbir dengan sebab dia tinggal hak sunat. Hak mu'tamad, hak jumhur tak ada dalam mazhab kita Syafi'i tak sunat dah. Bila hak sunat, bila tinggal di sunat hai'ah, tinggal di tempat dia tak kena ganti, tak kena kustar, pakai lupuk sunat saja. Tak kena buat semula. Cuma balik kita makmum ni pasal tak sedar, maya raya baik mana hari ni tak ada takbir. Tu ya. Pasal tak puas hati. Tempat maya raya ni pasal nak betul takbir tu lah baru jadi semaya raya sungguh. Kalinya tak takbir 7 5 juga pakai tak ada semaya raya. Dak. Kau tu serupa dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, serupa lah. Kalau tak imam tak baca subhana rabbiyal azim, kita kena tegar dah. Kalau tak imam tak baca subhana rabbiyal azim, dia boleh kustai ke tak? Dia tidak ada dah, pakai dak lepas tepat dia dah. Dia lepas tepat dia lepas. Lupuk fadilat jelah. Banyak tu saja. Tak payah kata tak jadi tak imam kita ni kena cabut tak imam maya raya ke apa. Tak ada ke apa. Jangan buat besar tu. Resource maya kita cukup. Tu nak rezeki kita lah tu. Rezeki kita. Sebab kita penduduk gaduh sangat. Acik boleh berdoa minta tak imam kita lupa. Boleh cepat sikit. Tak ada gapo kali. Tak ada gapo. Kita harap Allah ingatlah. Ni bukan kata apa, hamba sendiri pun pernah berlaku. Lepas tu boleh ingat hukum. Berapa kadang jadi tak imam juga raya-raya. Muka lama sekali. Yang kita lupa lah. Lebih lagi hak yang kedua tu. Hak pertama tak apa, ada penting lagi. Hak yang kedua pakai Allahu Akbar. Dia ingat supaya maya biasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Siap maya raya. Kalau hak mula-mula baru duk oyak demo, baru tak imam duk oyak maya raya takbir pertama 7, duk ingat molek lagi lah hak pertama. Hak kedua tu dia jadi galik dah. Hak tu tak apa. Tak kena kustai dah lah. Teruslah. Makmum pun tak kena subhanallah dah. Dia makmum subhanallah jadi bercacuk pula. Tu imam pun subhanallah kena takbir. Tu imam pun jadi juga Allah akbar pula tak imam. Habis. Batal ada semaya tak batal juga sebab nama dia zikir, nama dia tak apa. Tapi tak dapat pahala dengan dia buat salah tu. Tak kena dengan tepat.